Tanya Johor, ini semua on plan satu master lah. Sekarang ramai klaim aku dah jangka lah, apalah. Padahal sebelum ni tengok audien ceramah pun dah kagum dah. Tak apa-apa, tahun 2026 tengok kehadiran ceramah, dah boleh buat analisa data. Tu belum tengok kereta jam kat highway Johor lagi. Kaki klaim ni termasuklah pakcik. Ni kalau kau scan kau akan masuk ke penjelasan pakcik buat sebelum Johor umum bubar dun lagi. Ujung-ujung penjelasan tu baru pakcik lengkapkan selepas dun bubar. Tapi dalam tu hanyalah analisa, bukti tak ada yo. Sekarang kita pergi ke cerita dongeng. Jangan percaya. Siapa percaya dia mada. Majlis Raja-Raja Bunian ni dia dah nampak bahaya ni. Walau dia tak seberani Raja Bunian Thailand tu, dia ni Thailand ni dia punya berani kan, berapa kali dah dia guling dengan kerajaan. Tapi Majlis Raja-Raja Bunian ke alam Melayu ni dia tetap dia lawan, tapi lawan cara Melayu. Pono dengan rundingan, pono dengan bola lapik-lapik kain, bawa kias-kias lah, macam tu lah deh Melayu. Dia bermula jin kapi ni dia jajah atas nama ladang. Beribu-ribu eka, jadi Raja Bunian ke Sanun lawan. Kemudian ni jin kapi ni dia jajah pula atas nama rumah ibadah. Raja Bunian ke Sanun pun lawan dia muktamadkan rumah ibadat haram ni. Titah raja tu. Jin kapi ni dia jajah atas nama penternakan pula. Raja Bunian ni dia sokek. Yang nak makan tu kau. Yang nak kena ternak ni kawasan Bunian Muslim pula. Apa pun colek angin ni. Kemudian jin kapi dia jajah jahanamkan institusi Ompek Atuk. Sehingga kan Majlis Raja-Raja Bunian ni dia terpaksa tangguh dulu meeting di Raja. Sebab ketidakabsahan Ketua Raja Negeri Ompek Atuk ni. Tak apa, kita skip kejap. Kemudian kita minta tolong Selatan. Raja Bunian Selatan ni dia bantu. Dia ni lebih berani lah. Dia ada data, dia lebih berani, dia buat undi pilih-pilih kuku. Kita bantu negeri Ompek Atuk ni sambil bantu settlekan semua ni. Iwak punya Melayu yang buat perjanjian sama jin kapi ni. Kalau kau buat perjanjian mau setan, sekarang ni setan tu dia dah tuntut tanah, dah tuntut darah. Titah Raja Bunian Selatan lah. Negeri Ompek Atuk ni diberi tarikh undi pilih-pilih kuku kendian daripada Selatan. Kita akan beri mereka ni momentum. Selatan akan tunjukkan kebangkitan dan semangat. Sekarang kuasa di kuku rakyat Bunian Negeri Ompek Atuk. Muafakat lah elok-elok. Jangan pecah undi. Kuk pecah. Pakatan Kafir menang. Memang bungkul lah kita semua. Buat malu ke Bunian Bayu. Mau Bunian Selatan dia. Berhenti jadi orang ni. Korek beri labi-labi makan lagi elok.